Bila sahabat ni dia mai isytihar depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu daripada hartaku, aku lebih sayang kamu daripada semua anak-anakku, dan aku lebih sayang kamu daripada jiwa dan nyawaku. Disebut depan Nabi. Bila aku rindu, aku main masjid, aku tengok muka kamu, aku renung muka kamu. Lama aku duduk di sisi kamu, kemudian aku balik. Ni sahabat ni sebut, esok aku rindu lagi dengan Rasulullah, aku main masjid. Nabi tak ada di masjid, aku pergi rumah Rasulullah. Ni dia cakap depan Nabi. Dia cakap depan Nabi. Dia kata, kalau aku tengok kamu tak ada di masjid, aku pergi jumpa kamu. Terubat rindu aku. Ya Rasulullah, selepas kamu wafat, aku mati, kamu pun wafat. Kamu berada dalam syurga bersama dengan para Nabi dan Rasul. Satu tempat orang biasa tak boleh sampai. Sebab syurga, tuan-tuan, siapa duduk di atas, dia boleh ziarah orang bawah, tapi yang di bawah dia tak boleh naik atas. Terutama sekali syurga Firdaus, tempat VIP, ahli syurga VIP. Lalu Nabi tidak menjawab rintihan sahabat ini, sebab Nabi tahu apa yang sahabat ini sebut. Betul. Nabi tak jawab. Lalu turun ayat yang menggembirakan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 69. Siapa yang ikut cakap Allah dan Rasul, sesiapa yang ikut arahan Allah dan Rasul, mereka akan diberi nikmat. Duduk sekali dengan nabiyin, minan nabiyin, duduk satu syurga dengan siddiqin. Allah makbulkan permintaan sahabat ini, Allah makbulkan rintihan sahabat ini, Allah tenangkan kerinduan dan kegusaran sahabat ini. Allah nak bagi tahu benar kecintaan kamu kepada Allah dan Rasul. Aku benarkan kalian juga untuk dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Maka ada orang biasa macam kita semua. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita tak mati syahid. Tetapi Allah bagi peluang, sesiapa yang menturuti Allah dan Rasulnya, mereka juga boleh dimasukkan sama-sama ke dalam syurga Firdaus bersama dengan para Nabi dan Rasul.